otak ni dah berkarat dah sama macam hamba. Kita sekolah menengah. Sekolah menengah. Masa tahun 84, kita sekolah menengah di SPM 2001. Betul. Masa tu Linkin Park tengah memuncak. Betul. Korn tengah memuncak. Betul. Lepas tu Puddle of Mudd tengah memuncak. Lepas tu apa tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa? Papa Roach tengah memuncak. Siapa tak dengar lagu California? Siapa tak dengar lagu gila lagu-lagu Red Hot Chili Pepper. Red Hot Chili Pepper naik. Siapa tak dengar lagu-lagu tu semua kan? Until my heart open, I saw myself shine. Ustaz nyanyi kan? I'm a tree. Dia jangan biarkan dia. Dia biarkan takut System of Down tu ni. Chop suey. Siapa tak dengar? Siapa tak dengar time tu? Betul lah. Jadi orang kata apa, kita memang membesar dalam suasana macam tu, dah rosak karat dah. Tapi mak ayah saya tahu masuk dalam sekolah tahfiz. Cepat-cepat. Quran aja boleh buat bagi kita jadi macam ni. Sekolah tahfiz mana tu Ustaz? Saya Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Pulau Pinang. Masya Allah. Sebelah dengan Masjid Negeri Pulau Pinang. Saya di situ. Selama mana tu Ustaz? 3 tahun. 3 tahun. Khatam 30 juz. Hafazan. Elok-elok. Alhamdulillah. Jujur. Ini kita cerita. Supaya saya tak mau orang kata apa, menjanjikan bulan bintang. Saya nak semua orang tahu the struggle is real. Betul. Changes happen bukan bermakna ayat dia macam change happen doesn't mean you are broken. It means you are growing. Okey. Jadi orang semua kena tahu benda tu. Dan jangan malu dengan apa latar belakang kita. Jangan malu siapa kawan kita. Jangan malu rumah kita dulu, di mana sekolah kita dulu. Jangan malu. Benda tu sebab itu kita kena bangga. Daripada mana kita mai.